Welcome to a space where real stories are finally told, and you're listening to Stories with Belle. Welcome back to my channel. Welcome to Stories with Belle series. Another week, another hot stories. So, sebelum saya start untuk episod Stories with Belle kali ini, sebenarnya episod hari ini saya tak tahu episod yang keberapa sebab macam dah banyak jugalah episod yang saya buat. So anyway, untuk previous episodes of kita punya koleksi kisah seram, which original tajuk dia adalah koleksi kisah seram, tapi lepas tu saya tukar kepada Dia Datang Nak Darah Haid Aku. Kenapa aku tukar dia punya title? Sebab aku rasa macam koleksi kisah seram tu dia punya title tu macam kurang mendapat sambutan, which is aku agak terkejut sebab sebelum ni aku buat konten kisah seram, view aku tak adalah nak kata tinggi sangat, tapi agak tinggi lah untuk orang yang tak dikenali macam aku. Begitu. Tapi bila aku buat kisah seram yang ketiga ni macam kurang sambutan. Aku tak tahulah apa kesilapan aku, sedangkan aku dah try untuk improve, ataupun maybe aku punya thumbnail tu tak berapa nak clickbait sangat, ataupun maybe title dia macam kurang sikit, macam koleksi kisah seram macam biasa-biasa je, orang tak tahu. So I decided untuk tukar dia punya title. Actually saya ada 3 video kisah seram, and for the first time video yang ketiga saya tu, walaupun view dia tak sebanyak macam view video yang sebelum ni, untuk video yang ketiga ni surprisingly banyak yang komen. Tak adalah banyak, but macam yang saya cakap, untuk orang macam saya ni siapa je nak komen video saya. Tapi saya agak terkejut ada juga yang nak komen. Terima kasih juga kepada komentar yang komen dekat video saya, walaupun some of them ada yang beri cadangan, which is bagus. Ada yang saya tak tahulah nak kata dia punya komen tu bagus ataupun tidak, tapi saya tidak terasa hatilah. Dan saya sebenarnya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang komen dekat video saya, supaya daripada komen tersebutlah saya tahu apa kesilapan saya dan saya tahu apa yang saya boleh buat untuk episod yang seterusnya. Thank you so much guys. So kepada siapa yang belum tengok video tu, korang boleh tengok video tu sekarang. Dia Datang Nak Darah Haid Aku. Kenapa title dia macam tu? Korang tengok je video tu. Kenapa aku tukar title dia macam tu? Sebab memang ada cerita yang nak darah haid. So anyway, tanpa aku berlengah-lengah, tanpa aku bercakap panjang, sebab aku bercakap panjang pun view Stories with Belle ni macam kurang. Orang lebih suka tengok aku memasak daripada aku bercerita macam ni. Tapi aku tak give up, sebab aku tahu walaupun view aku tak banyak, adalah juga orang baik yang still support aku, tengok video aku, like, comment video aku. And thank you so much guys. You guys are really my biggest supporters. So for this week, well, if you guys perasan, last week saya memang tak buat video langsung. Minta maaf sangat-sangat lah sebab saya memang sangat busy. Sebab last week saya ada test, dan sebenarnya minggu ni pun saya ada test juga. Tapi I try my best untuk buat video, untuk edit video untuk channel saya. So untuk video kali ini, untuk minggu ini, kita punya topik, saya bawa lagi kisah Roommate dari Neraka Part 2. Kenapa? Sebab yelah, kita student lagi Mat. Kita masih student lagi. Cuma bezanya saya dah duduk dekat rumah sendiri. Saya tak duduk dah dengan orang. Tapi ada orang lain yang masih duduk dengan dia orang punya roommate. Jadi pelbagailah cerita-cerita yang pelik, cerita yang bodoh-bodoh lah orang kata, cerita yang kurang menyenangkan hati orang-orang. Jadi cerita-cerita itulah yang saya akan kongsikan pada minggu ini. Okay, sebelum saya start dengan cerita pertama saya, macam biasalah, pergi dekat description box tu. Sekarang ni sesi Stories with Belle tengah kekurangan stok cerita. Jadi kalau boleh, kalau betul lah korang support saya, kalau betul lah korang tengok video saya, ada link Google Form Stories with Belle tu, korang pergi tekan link tu, korang share cerita korang. Kalau korang tak ada cerita, korang boleh share dekat kawan-kawan korang. Kalau kawan-kawan korang tak ada cerita, korang share dekat family korang. Korang share je dekat mana-mana, dekat status ke, dekat TikTok ke, dekat Telegram ke, supaya sesi Stories with Belle ni boleh saya teruskan.
Dan itu jugalah sebab kenapa minggu lepas dia tak buat. Sebab minggu lepas tak ada cerita langsung. Dia bukan tak ada, dia ada je. Cuma saya nak kumpul dulu cerita tu baru kita buat video. Begitu. So cerita pertama kita pada hari ini bertajuk Ketiak Bau Bawang. Yes. Saya pernah alami benda ni. Okay. Saya rasa bukan saya seorang je. Ramai sangat dapat roommate yang ketiak bau bawang. Dan saya sendiri mengaku, saya pun ketiak bau bawang juga. Tapi, saya sedarlah diri saya ketiak bau bawang ni, kita gunalah deodorant. Awak jangan sampai saya buat affiliate deodorant. Jangan sampai saya buat affiliate deodorant. Okay, so cerita dia macam ni. Okay, by the way, minta maaf juga sebab ada juga yang komen pasal cara saya buat video ni, kenapa saya pegang mic macam ni. Kalau korang perasan perbezaan suara saya pegang mic dan perbezaan saya kalau saya kepit mic dekat sini, ada beza tau suara dia. Jadi untuk buat video ala-ala podcast, ala-ala story time, so saya harap korang faham saya kena pegang mic ni macam ni sebab mikrofon ni mikrofon murah. Okay, bila dia murah, kualiti dia tak adalah sebagus yang mikrofon mahal. Jadi bila saya pegang macam ni, korang kena faham lah, itu untuk saya mendapatkan audio yang lebih baik. Sebab kalau saya letak dekat bawah ni, dia punya audio tu ada je tapi macam kurang lah. Berbanding dengan audio yang dekat dengan mulut saya, audio saya lebih clear dan macam memang nampak macam podcast sikit lah gitu. So, okay, let's go back to our stories. Okay, cerita dia macam ni. Aku bukan jenis yang nak body shame sesiapa, tapi sebab semua orang berpeluh. That is true. Tapi roommate aku ni jenis yang teruk sangat. Dia jenis yang aktif bersukan, suka keluar hari panas-panas. Tapi masalahnya dia ni jenis yang tak pakai deodorant langsung. Mula-mula aku ingat bau stokin dia, so aku boleh terima sebab stokin boleh cuci. Tapi lepas tu, pernah satu hari ni, dia balik kelas, dia terus baring atas katil sambil kipas bilik kita orang berpusing. Aku macam, weh, bau dia terus spread macam gas bocor. Aku dengan roommate yang lain terus diam sebab nak jaga hati dia. Tapi makin lama makin teruk sampai dia punya baju dekat ampayan pun bau masam. Bau kepham dek, bau kepham. And pernah satu malam aku tengah buat assignment. Dia nak ikat rambut. So dia angkat tangan nak ikat rambut. And aku rasa macam, ya Tuhanku, aku rasa macam nak meninggal hidup bau ketiak dia. Macam bau bawang campur telur busuk campur baju gym yang lembab. Yang paling buat aku traumatized is dia sangat-sangat suka pinjam tudung orang. Oh, ini perempuan bukan lelaki. Aku ingat dia lelaki. Lepas dia pinjam tudung aku sekali, dia punya bau ketiak pun melekat dekat tudung tu. The fact that I wash my tudung 2 kali pun bau tu still tak hilang-hilang. Dan aku tak tahu nak tolong dia macam mana. And kita orang sebilik start passive aggressive beli deodorant spray, pewangi bilik, shower gel dan semua benda tu kita orang letak atas meja dia sebagai hadiah birthday. Weh. Okay. Ini kalau orang tu masih tak faham-faham hint yang korang bagi, aku tak tahulah. Kemuncak dia masa dalam lift college. Macam biasalah, lift sentiasa penuh orang. Pernah sekali tu, dia angkat tangan untuk pegang rel dalam lift. Satu lift tu terdiam. Sebab ada seorang akak ni literally keluar lift walaupun belum sampai floor dia. Sebab satu lift tu memang bau ketiak, masam dan bau bawang. OMG. Macam mana kau sebagai seorang perempuan kau tak jaga kau punya hygiene? Selalunya cerita macam ni selalunya budak-budak lelaki tau. Budak-budak lelaki yang aktif sukan. Dia kadang-kadang budak lelaki ni dia pakai je deodorant, tapi sebab hormon lelaki ni dia tak sama dengan hormon perempuan tau. Lelaki ni ada je yang pakai deodorant tapi dia still berbau. Itu kita still boleh terima. Tapi kalau perempuan ni jarang lah dia berbau sangat. Unless dia memang tak pakai deodorant. Tapi in this case, saya rasa dia memang tak pakai deodorant. Sebab kawan-kawan dia beli deodorant untuk dia, beli pewangi apa semua, dia still macam dia tak faham apa yang kawan-kawan dia buat. Macam tu. Macam mana kau sebagai perempuan kau boleh, takkan kau tak boleh hidup bau badan sendiri? Kalau aku lah kan, contoh aku hari-hari aku buat macam ni. Macam tu, faham tak? Before pergi kelas, balik kelas,
after makan apa semua, aku akan buat macam ni. Sebab aku tak nak kawan-kawan aku hidu bawah aku. Aku sampai, kau tahu tak, botol BBW yang kecil macam ni, aku akan bekalkan dalam beg. Sebelum ni, aku akan beli perfume Ashanti. Aku pengguna Ashanti dulu. Botol Ashanti yang kecil tu, yang dalam kaca, yang ada warna pink, purple dengan kuning tu. Dulu aku guna yang purple dengan pink lah. Aku sentiasa bawa dalam beg aku. Before pergi kelas, balik daripada kelas, pergi lunch dengan kawan, on the way nak pergi kelas lagi, aku akan spray setiap masa. Sebab aku rasa macam, tahu tak bila kita beli perfume murah, biasalah perfume murah kan, bau dia macam sekejap je. Tapi bila aku tanya kawan aku, ada je bau dia. Tapi kita ni lah kadang-kadang rasa insecure dengan bau badan kita sendiri. So I always spray myself dengan perfume. Sekarang ni saya guna BBW pun aku macam, faham tak? Macam mana orang lain tak buat benda tu? Macam mana kau boleh confidentnya badan kau tu bau wangi? Especially yang kuat berpeluh. Macam aku ni jenis wanita yang berbadan besar. So berpeluh itu adalah wajib. Dan memang setiap hari aku berpeluh. Kepala aku berpeluh, leher aku, ketiak aku, celah-celah lemak tu, faham tak? Dia memang berpeluh. So aku tak tahulah orang lain yang kau tahu kau aktif bersukan, sentiasa berpeluh, you should take care of your hygiene lah. Kalau boleh mandi. Mandi itu penting untuk buang bau badan kau. Itu tips dia lah. Tapi kalau kau, aku tak tahu, tapi memang ada jugalah orang yang rasa macam benda tu bukan satu masalah. Ada je orang yang, kita orang Sarawak panggil dia ceridak. Ceridak. Itulah. Okay, kita sambung dengan cerita yang kedua kita, yang bertajuk Roommate Lesbian. Okay, first of all, saya tak ada masalah dengan isu-isu lesbian, gay, apa semua. Saya jenis yang open-minded. Tapi kita dengar dulu cerita orang ni. Okay, kenapa dia tak suka roommate yang lesbian. Okay, aku tak ada masalah dengan orientation orang. Seriously. Yes, the same. Tapi roommate aku ni lain macam tau. Mula-mula dia sangat baik dengan aku. Dia suka belanja makan, tolong aku lipat baju, dan dia selalu nak duduk sebelah aku macam bestie. Tapi lama-lama dia macam start buat benda yang pelik dekat aku. Aku tak tahulah aku overthinking ke apa, tapi aku pernah bangun tidur sebab aku rasa macam ada orang pegang rambut aku. Dan rupa-rupanya dia duduk dekat tepi katil sambil main rambut aku dalam gelap. Ini macam cerita horror je ni. So, bila aku tanya dia buat apa, dia cakap, sorry doh, aku dah tak tahan tengok kau. The woman was too stunned to speak. Okay. Aku meremang gila weh. Lepas tu, hari demi hari, dia macam start marah aku kalau aku keluar dengan member perempuan lain. And dia pernah senyap 3 hari sebab aku upload gambar dengan coursemate aku. In other words, dia jealous. Dan selepas kejadian itu, aku decide untuk minta tukar bilik, and sekarang aku dah tukar bilik. Aku tak adalah nak cakap apa kan, tapi aku ada je kawan-kawan yang macam ni. Tapi cerita kau ni boleh tak seram juga tau. Macam dia bukan setakat lesbian, dia bukan setakat gay. Ini pervert. Pervert. Tahu tak pervert? Dia bukan masalah lesbian, ini masalah pervert. Dia nak try kau. Dia roommate, kau adalah roommate dia dan dia nak try kau. Itu bahaya. Dan pervert ni, dia tak semestinya lelaki tengok perempuan. Pervert ni boleh juga berlaku sesama lelaki-lelaki dan juga perempuan dan perempuan. Kalau dah nama pervert tu, pervert lah. Yang ni aku tak dapat nak tolong kau sebab kau pun dah selesaikan masalah kau dengan tukar bilik, which is good lah. Aku ada juga cerita macam ni sebenarnya, tapi aku tak tahulah aku patut reveal ke tak. Tapi cerita tu pendek je. Dia macam ni. Tak apalah, sebab kita dah mention, so kita reveal je cerita ni. So, tapi ini kisah daripada lelaki lah, bukan perempuan. So cerita dia macam ni.
adalah kenalan kita orang. Dia ni dikenali sebagai seorang gay guy. Okay. And then dia bila kita orang nak masuk semester baru tu, biasalah kita akan register college, betul tak? Sebab dia orang jauh, so dia duduk college lah. So dia duduk college, time hari pertama registration nak masuk college tu, sebenarnya dia dekat bilik lain. Dia dekat bilik lain dan level lain. Meanwhile, adalah bukanlah kawan, ada lagi seorang kenalan kita yang seorang ni. Dia bukan gay, dia lelaki yang normal, tetapi dia pernah rapat dengan lelaki gay ni. Faham tak? So lelaki yang normal ni, dia dah dapat bilik dia dan dia memang dah dia dah duduk dekat bilik tu. Meanwhile, yang gay ni pula, dia sepatutnya bilik lain kan. Tapi tiba-tiba dia dengan confidentnya dia bawa dia punya luggage, bawa dia punya baldi apa semua, terus masuk ke bilik lelaki yang normal tu. Sedangkan itu bukan bilik dia, dan sebenarnya bilik tu adalah bilik lelaki normal itu dengan kawan dia yang lain. Sebab yang lelaki normal tu, dia dah berjanji nak sama bilik dengan kawan dia. Tetapi yang lelaki yang gay tu tadi, tiba-tiba nak sama bilik dengan dia. Lepas tu bila dia orang macam berbincang, tibalah kan, yang lelaki yang gay ni tadi, dia macam merajuk. Faham tak? Dia merajuk, and then dia macam before dia merajuk tu, dia macam time tengah perbincangan tu, lelaki yang gay ni tiba-tiba dia macam nak cium lelaki yang normal tu. Like cium. So kau bayangkan apa perasaan lelaki yang normal tu, dia hampir dicium oleh lelaki gay. It was at this moment that he knew he fucked up. And then lepas tu dia orang bergaduh, and then yang lelaki gay ni tadi, dia merajuk sebab dia tak dapat nak sama bilik dengan lelaki normal ni tadi. Dia merajuk macam perempuan weh. Dia merajuk, dia tarik balik luggage dia keluar, dia bawa semua barang-barang yang dia dah bawa tadi pergi bilik asal dia. Yang aku tak faham, kenapa dia nak sangat berumit dengan orang tu, padahal dia dah dapat bilik dia sendiri. Mungkin ini spekulasi saya, mungkin dia suka dengan lelaki tu sebenarnya. Itu setakat itu je lah cerita yang aku tahu. Selebih-selebihnya aku tak tahulah. Okay, so let's move on to story yang ketiga. By the way, kita ada 5 story kali ini. Okay, saya buka-buka saya punya Google Form ni, saya macam terkejut sikit dengan dia punya title. Okay, title dia terlalu direct. Aku rasa macam aku tak tahulah. Okay, so cerita yang ketiga bertajuk Seluar Dalam Bergolong. Okay, panjang cerita ni, sumpah panjang. Okay, well, cerita ni panjang tapi saya ringkaskan. Alright, kita orang dalam rumah kolej ni ada 8 orang. Tapi kita orang dibahagikan ikut bilik, which is 4 orang 1 bilik. So biasalah kita perempuan ni kadang ada sifat benci dengan each other. My roommate is my bestie. Meanwhile, bilik sebelah is our enemies. Since kita orang serumah, 8 orang akan share 2 bilik mandi dan 2 toilet. Actually, kami serumah dah discuss buat jadual bertugas bersihkan rumah. And of course, it's not working. Every time turn diorang nak bersih-bersih, they always bagi alasan bagi keluar hujung minggu, ada group discussion, jalan-jalan dengan family lah. Macam-macam alasan mereka bagi. So disebabkan mereka selalu tak dapat nak bersihkan tandas, aku dengan geng-geng aku je yang akan bersihkan untuk diorang. Benda ni berterusan sebenarnya. Tapi last aku bersuara dalam grup housemate and bagi tahu pasal benda ni, and guess what? Diorang pula yang melenting. Seolah-olah macam aku yang buat salah. Then, kawan-kawan aku semua back up aku and terjadilah pergaduhan yang agak besar di antara kita orang serumah. Kebetulan selepas kita orang gaduh tu, barulah diorang nak bersihkan tandas. Tapi itu pun dia berani warning kata dekat kita orang, kami dah bersihkan tandas ni, so korang jangan sibuk nak keturkan. Girl. Alright, so moving forward to the next day.
my roommate nak mandi and she terjumpa panty yang ada kerak kuning bergolong-golong tergantung belakang pintu bilik mandi. We are so terkejut gila. Then, my roommate pun bagi tahu siapa punya suar dalam. And all of us kata bukan. Then, kita orang suspek mungkin bilik sebelah. Dan kita orang tanya baik-baik. Dan tiba-tiba, diorang melenting balik. Cakap kita orang ni suka sangat tuduh diorang. Kawan aku kena attack habis-habisan dalam grup WhatsApp kita orang disebabkan suar dalam tu je. Aku pun tak tahu kenapa, tapi kita orang punya benci dengan each other tu, setiap kali kalau kita orang terserempak, bilik sebelah akan ejek kita orang. Sebenarnya, kita orang tahu je owner panty tu memang dari bilik sebelah. Sebab, in terms of size, I know that my roommate did not wear that size. Kita orang kecil-kecil je. And panty tu pula size L. I don't know why. Boleh je cakap sorry terlupa, tapi they decide to hate us so much. Panty tu rasanya dah 2 hari tergantung kat bilik mandi. And last aku buang je dalam tong sampah. Sampai habis semester weh. Bilik sebelah memang tak mengaku langsung soal panty tu. Simple issue. Small matter. But not gonna lie, macam yang penulis ni cakap, perempuan ni memang akan ada satu sifat yang kita orang akan membenci each other over a small issue. Faham tak? Tapi tak adalah nak kata benci sangat. But in this case, macam terlalu benci. Mungkin sebab bilik sebelah tu macam annoyed. Macam diorang tak suka mengemas, tapi diorang dipaksa untuk mengemas. And then bila dah terkantoi suar dalam diorang bergolong-golong dekat bilik mandi tu kan, diorang sebenarnya malu. Bila malu, diorang macam diorang try nak cover balik kesilapan diorang dengan melawan lah macam tu. This is dia tak adalah juga memalukan sebenarnya bagi aku lah. Boleh je kau cakap, oh sorry tu saya punya, saya terlupa tadi. Sebab kita sama-sama perempuan kan? Kita pula duduk serumah. Kenapa kau nak malu? Lagipun diorang ni dah tanya baik-baik siapa punya. Tapi diorang instead of menerima soal tu, diorang melawan balik. Diorang bergaduh, diorang saling menuduh each other, padahal owner dia diam je. Sampai sekarang mesti dia terfikir macam, aduh, kenapa aku lupa nak ambil panty aku tadi? Macam tu. Owner je diam je, tapi orang lain yang bergaduh. Bayangkan. Aku pun sebenarnya ada jugalah experience macam ni, tapi bukan seluar dalam. Bukan seluar dalam. Dia something to do dengan apa orang kata, perempuan punya produk, female product, which is apa yang masa tu kalau nak ingat balik, panty liner. Aku ada cerita soal panty liner ni, tapi dia cerita yang pendek. Jadi since saya dah mention, saya cerita lagi lah. Banyak pula episod kali ni ya. Okay, so kisah dia macam ni. Aku time tu balik ujung minggu. Okay, sebab aku jenis yang rumah aku dekat je dengan college sebenarnya. And that's why sekarang aku tak duduk college, aku duduk kat rumah. Tapi dulu kan masa zaman-zaman diploma, SEM 1, SEM 2, SEM 3, kita orang aku dapatlah duduk college kan. So masa duduk college ni, aku kan selalu balik ujung minggu. Sebenarnya aku tak adalah nampak benda tu secara face to face, tapi benda tu dihantar dalam grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp, sebab kita orang ada grup WhatsApp untuk satu rumah tu. So adalah seorang housemate ni, dia snap gambar panty liner bertempek dekat dinding. Kau faham tak? Kan kita orang ada toilet kecil, ada dinding tepi tu. Panty liner tu bertempek dekat dinding tu. Nasib baik panty liner tu bersih. Tak adalah nak kata bersih, tapi dia putih. Maksudnya tak ada kuning-kuning, tak ada merah-merah, tak ada apa. Dia just panty liner. Tapi panty liner tu bertempek dekat dinding. Itu je lah. Dan kita orang punya housemate,
Dia ambil lah gambar tu, dia send dekat status WhatsApp. Dia kata, siapa punya ni? Dari tadi panty liner ni ada masih dekat sini. Siapa owner panty liner ni? Please tolong buang. Dia cakap macam tu. Obviously bukan akulah. Sebab aku dah balik. Faham tak? Aku dah balik. So diorang nak salahkan aku, memang bukan akulah. Obviously not me. Tapi aku sampai sekarang, aku dengan roommate aku sampai sekarang tak tahu siapa yang punya. Siapa punya panty liner tu. Aku tak tahulah kenapa panty liner tu boleh bertempek kat dinding sebenarnya. Mungkin masa tu dia kencing. Lepas tu dia nak tukar. Time nak tukar tu dia tempek sekejap. Tapi lepas tu dia lupa. Faham tak? Dia lupa nak ambil balik. Dia macam pada kencing, dia tukar, dia terus angkat. Yang melekat kat dinding tu, dia biarkan je. Sampailah the next day, roommate aku cerita, dia kata, sebab aku kan tak ada dekat college. Roommate aku pula dia orang jauh, so dia memang duduk kat college. Roommate aku cakap, panty liner tu stay melekat dekat situ selama 2 hari. Owner dia tak buang pun benda tu. Aku tak tahu betul lah. Sebab aku tak tahu siapa punya panty liner tu. Sebab aku kan balik awal. Aku tak ada dekat college time tu. Jadi aku tak tahu siapa. Dan roommate aku pun tak tahu siapa. Last adalah seorang kawan kepada roommate aku ni, which is housemate kita orang. Dia pergi buang. Dia yang pergi buang, tapi dia buang guna sarung tangan lah. Sebab owner dia memang tak nak mengaku langsung. Aku tak tahulah apa masalah orang yang tak nak mengaku empunya. Faham tak? Macam tadi dia punya suara dalam, dia tak nak mengaku tu suara dalam dia. Habis tu suara dalam siapa? Ni panty liner siapa? Kenapa dia tak nak mengaku? Macam tu lah. Padahal kalau betul lah dia malu, dia boleh je keluar senyap-senyap daripada bilik tu, dia buang. Tapi tak, dia decide untuk stay silent about it. Aku tak tahulah. Aku ni kan, every time aku shoot video apa ke, memasak ke, konten macam ni kan, mesti hidung aku gatal. Kenapa Padahal bila aku tengah baring, bersantai santai, tak ada pula muka aku gatal, tak ada pula hidung aku gatal. Time aku nak shoot konten lah, hidung aku gatal. Tengok. Tak tahu ada korang ada tak masalah macam ni? Macam hidung ataupun aku kadang area hidung ataupun area bibir aku akan gatal tiba-tiba. Tak faham lah aku. Okay, kita move on kepada cerita yang ketiga kita. Tapi sebenarnya kalau nak digabungkan dengan cerita aku, yang 2 cerita aku tadi, maksudnya ini adalah cerita yang ke-6. Tapi tak apa, saya tak masukkan cerita saya lah. Ini cerita yang ketiga kita, yang bertajuk pet berdarah. Ni aku rasa aku tahu ni. Ini mesti perempuan-perempuan yang cerita, yang buang pet diorang sesuka hati. Ni aku tahu. Cerita dia pendek dan ringkas je. Mari kita membaca. Cerita ni masa zaman sekolah menengah dulu. Aku pernah lah jadi budak asrama dekat college selama seminggu je. Time tu aku masih form 1. First time duduk asrama and jauh dari parents. Sebenarnya aku jenis yang okay je, tak ada masalah. But one thing yang buat aku tak tahan gila is that salah seorang daripada roommate aku ni, dia ni pengotor nak mampus. Kau bayangkan, time tu dia tengah period and dia pula jenis yang tak basuh pad. Dia sendiri mengaku dekat aku yang dia memang tak basuh pad. Kalau period, dia akan buang je dalam tong sampah. Mula-mula tu aku macam, okay, tak apalah. Tak ada masalah pun asalkan pad tu dibalut dengan betul-betul. Tapi hakikatnya, dia tak balut pun dia punya pad. Kalau dia nak tukar pad, dia jenis yang terus buang pad dia yang berdarah berketol-ketol tu dalam tong sampah kecil bawah katil dia. Aku dengan budak-budak lain memang sumpah terkejut dengan perangai dia. Kau bayangkan bau busuk darah period yang berhari dalam bilik tidur dia orang tu. Okay. And fun fact, akulah orang yang tidur sebelah dia, so aku memang tak dapat lari. OMG. Mesti busuk weh. Oh my god. Okay. Pengawas asrama dalam bilik kita orang dah banyak kali tegur, tapi dia still buat bodoh je. Kadang-kadang dia akan merajuk sebab kena marah. Sumpah aku tak faham. Last aku bagi tahu kat parents aku yang aku nak balik and aku tak nak duduk asrama.
Cukuplah seminggu tu aku merana hidung bau busuk. Okay. Aduh, macam mana nak cakap? Perempuan di luar sana, tolonglah. Kita ni period datang tiap-tiap bulan. Tolong jaga kebersihan. Aku ni nak kata aku ni pembersih. Memanglah aku ni tak adalah pembersih sangat. Tetapi aku ni tak adalah sampai tahap kotor. Pet aku yang berdarah-darah tu aku tak basuh. Okay. Aku macam mana lah. Aku tak tahulah macam mana korang punya parents ataupun mak ataupun kakak. Okay, contohlah kalau kau first time datang period kan. Okay, ini untuk budak-budak. Kalau ada budak-budak yang tengok video ni lah. Kalau korang first time datang period dan korang tak tahu ataupun korang tak ada orang yang sesuai untuk ajar korang bab-bab period ni. Okay, biar kakak ajar ni. Okay. Kalau korang period, pad tu korang basuh. Seelok-eloknya korang basuh. Macam mana nak basuh? Okay, korang ambil gayung. Kalau korang ada gayung, korang letak air dalam gayung tu. Okay. Letak sabun. Sabun apa? Apa-apa sabun. Sabun cecair lah. Ataupun sabun pencuci baju. Okay, lepas tu, ambil pad korang tu. Korang celup dalam tu. Korang celup, macam korang cuci baju, celup, angkat. Korang bilas sampai pad tu dah tak ada darah. Itu cara dia. Dan air yang berdarah tu korang buang lah dalam jamban. Okay, itu cara satu. Cara yang kedua, kalau korang tak ada gayung, misal kata korang mandi guna shower kan, betul tak? Orang-orang sekarang, mana dia mandi guna gayung? Budak-budak sekarang mandi guna shower lah. Okay, air shower tu, korang letak pad korang, letak atas lantai. Okay, ni lantai, korang letak pad korang atas lantai. Kau biar je air shower tu kena dekat pad tu. Dan korang pijak pad tu sampai darah tu keluar daripada pad tu. Faham tak? Maksudnya kau perah pad tu guna kaki lah. Biar air mengalir dan pijak sampai darah tu habis. Bila darah tu dah habis keluar, barulah korang perah dia letak dalam tong sampah. Itu yang seelok-eloknya lah. Tapi misal kata korang di kawasan publik. Korang pergi toilet publik, tiba-tiba toilet tu tak ada air. Ini tips yang ketiga. Okay? Kalau boleh, sediakan satu plastik kecil dan juga kertas. Kertas apa? Kalau boleh kertas A4 lah. Kertas A4 yang dah korang tak guna. Apa-apa kertas A4 yang korang dah tak guna, mesti ada dalam beg. Okay? Kertas dan juga plastik. Okay, cara dia, pad korang yang masih berdarah tu, korang golong jadi bentuk silinder, betul tak? Dan korang balut guna kertas A4 tu. Balut betul-betul. Balut macam korang balut popia. Korang balut lipat. Dan letak balutan tadi tu dalam plastik. Plastik tu korang ikat betul-betul. Dan plastik tu terpulanglah. Either kau nak buang dalam tong sampah yang sedia ada dekat toilet public, dekat public toilet tu, ataupun kau boleh bawa plastik tu dan dah sampai rumah baru kau buang. Itu cara yang kedua elok lah aku rasa. Sebab tapi sebenarnya lebih better kalau korang basuh. Bukan apa, sebab ini cerita betul, bukan cerita main-main. Kalau dekat Malaysia mungkin benda ni jarang berlaku. Tapi ada setengah kawasan, ada setengah tempat. Korang kena faham, benda-benda mistik ni memang ada. Dan diorang memang sangat-sangat sukakan darah kotor. Darah kotor yang datang daripada badan perempuan. Okay? So please, bukan setakat hygiene tapi untuk menjaga korang punya kehidupan lah, supaya korang tidak diganggu oleh benda yang pelik-pelik. Saya ni bukanlah nak menakut-nakutkan korang, tapi benda ni memang berlaku. Okay? Especially
Saya tak pastilah kalau dekat Malaysia, tapi kalau dekat Indonesia lah, kita ambil contoh. Baru-baru ni banyak dengar cerita pasal pelancong Malaysia yang pergi ke Bali. Every time diorang pergi Bali, kalau diorang period time diorang tengah pergi dekat Bali tu, kalau diorang tak basuh diorang punya period tu, korang boleh dengar bunyi orang merangkak lah, apalah. So kita tak dapat nak salahkan benda tu. Benda tu dia perlukan makanan, dan itulah makanan dia. So kalau boleh, perempuan yang di luar sana, jangan bagi dia makanan tu. Okay, kalau boleh buang, cuci, letak sabun. Sebenarnya tips yang ketiga tadi tu yang aku kata balut guna kertas, itu adalah langkah terakhir. Misal kata dekat tempat yang korang nak tukar tu memang dah tak ada air, tapi kalau ada sumber air, seelok-eloknya korang basuh. Alright? Dengar cakap akak ni, dengar Okay, and then one more thing, sebab korang buang dalam tong sampah tu kan, kalau boleh tong sampah tu jangan biar lama sangat. Kalau boleh, kalau pet tu tak payah tunggu dia penuh. Faham tak? Tak payah tunggu pet penuh dalam tong sampah baru korang nak buang sampah dalam tong. Maksudnya contohlah hari ni kan, kau dah tukar pet kau tak? Betul tak? Then tong sampah kau belum penuh. Selalunya kita akan buang sampah kita bila tong sampah kita dah penuh. Tak payah tunggu. Seeloknya kau terus buang. Okay? Kalau ada lori sampah datang, kau terus bagi dekat abang lori tu, buang sampah tu. Jangan kumpul sampah korang, please. Elakkan kumpul sampah, especially kalau sampah tu ada korang punya pet. Okay? Sebab kadang benda tu pun suka juga tengok sampah. So hati-hati. Okay, now kita sudah pun sampai ke cerita terakhir kita. Cerita kita tak banyak, macam biasalah. Cerita kita 4, 5, 3 macam tu. Tapi disebabkan aku ada tambah-tambah jugalah cerita daripada pihak aku sendiri, sebab kebetulan related, teringat memori lama sebenarnya. Macam tu. Sebenarnya aku dah lupa dah cerita-cerita tu, tapi bila dah baca cerita orang ni macam flashback. Macam tu. So why not kita share lah kan. Sebab selalunya aku share cerita orang, tapi aku tak pernah share cerita sendiri. Ni aku share cerita sendirilah. Okay, so cerita terakhir kita yang bertajuk Kawan Bawa Masuk Pakwa Dalam Bilik. Spicy. Alright. Masa aku tengah study time degree dulu, aku dengan kawan-kawan aku sewa bilik kat luar. And kita orang ada 4 orang satu bilik. Mula-mula semua okey je, sampailah ada seorang roommate aku ni start rapat dengan seorang mamat ni yang dia jumpa dekat dating apps. Mula-mula dia orang selalu video call je malam-malam. Lepas tu makin lama dia makin berani. Time kita orang cuti semester, tanpa pengetahuan kita orang, dia berani bawa masuk lelaki tu ke bilik setiap malam. Dan benda tu terkantoi sebab time aku tengah on the way balik ke bilik sewa. And time tu aku balik waktu malam. And that time, aku tak bagi tahu sesiapa pun yang aku nak balik. Dah sampai pintu bilik tu kunci. So aku pun buka lah guna kunci aku sendiri. And surprisingly, cun time aku tengah buka pintu tu, kawan aku dengan lelaki tu baru keluar bilik mandi bersama-sama. And aku memang terkejut babi, and aku macam terus marah kawan aku. Tapi kawan aku buat bodoh je. Dia kata relax lah, tak payah kecoh, nanti orang tahu. Dan dari situ aku terus keluar report dengan owner bilik sewa. Ish. Ya, cerita ni dia tak terlalu asing sebenarnya, sebab banyak kes student macam ni. Selalunya student lah. Tapi ada juga yang bukan student, yang berumat dengan perempuan tapi tanpa pengetahuan kawan-kawan diorang berani bawa lelaki masuk bilik. Macam tu. Dia bukan apa. Aku tahu kau sayang kau punya boyfriend kan. Kau nak tinggal serumah dengan dia. Tapi kau nak buat dosa, kau buatlah. Tapi seelok-eloknya aku nak cakap, kalau kau tahu kau ada roommate, kau ada housemate, tolong hormat orang lain dalam rumah tu. Tolonglah hormat orang lain ada dalam rumah tu. Kau jangan buat rumah tu seolah-olah macam itu rumah engkau. Kau patut sedar diri, itu rumah sewa. Rumah sewa pula rumah sewa kau dengan kawan-kawan kau.
Kau buat macam tu seolah-olah macam kau tak respect langsung kawan-kawan kau. Kau suka hati kau je bawa laki masuk bilik. Aku ada cerita lagi sebenarnya pasal laki masuk bilik perempuan ni. Aku tak tahulah ini betul ke tidak. Tapi firasat seorang wanita aku ni mengatakan itulah kejadian. Masa tu aku student diploma lagi. Rasa-rasanya SEM 1 kot. SEM 1 ke SEM 2 aku pernah jadi runner hantar makanan yang orang luar berjual. Macam kita orang ada satu grup Telegram ni. Okay, kita orang ada satu grup Telegram ni. Dan seller-seller daripada luar, dia orang akan promote dia orang punya produk. Makanan ke, baju ke, apa-apalah. Then, student-student kat college memang selalu order makanan lah daripada seller-seller ni. Dan aku pula jadi runner yang tolong hantar makanan tu. Sebab time tu aku rasa macam aku nak bekerja, aku nak duit. Pernah satu malam ni, macam aku pernah cerita dekat korang sebelum ni, kita orang punya campus, kita orang punya college, dia ada 4 aras. 4 aras dan juga 5 aras. So bila aku hantar makanan, aras 1, aras 2, aras 3 tak ada masalah. Tapi bila sampai aras yang terakhir tu, which is aras 4 dan juga aras 5, aku tak ingat lah aras mana satu, dia sama ada 4 ataupun 5. Sebab aras 4 dan aras 5 aras yang paling sunyi lah sebenarnya. Aku pergi suatu bilik ni. Time tu aku tak tahulah aku salah dengar ke apa. Aku macam dengar suara lelaki ketawa. Masa aku tengah hantar makanan tu, kan aku masuk bilik, aku masuk rumah dia orang. Kan satu rumah tu ada 2 bilik, betul tak? Aku pernah cerita sebelum ni. Ada satu bilik ni, pintu dia terbuka sikit je pintu dia terbuka. Tapi walaupun pintu dia buka sedikit, aku boleh dengar suara orang dalam tu. Dan suara orang dalam bilik tu bukannya suara perempuan. Dia adalah suara perempuan, which is normal lah sebab kita orang kan college perempuan. Tapi yang tak normalnya, aku boleh dengar suara lelaki. Dan satu ni aku nak cakap, dia bukannya suara lelaki yang tengah video call ke apa. Contohlah macam kau video call dengan kawan kau, suara dalam video call tu macam suara radio. Faham tak maksud aku? Tapi suara yang aku dengar masa tu memang betul-betul suara lelaki. Macam lelaki bercakap dengan kau, macam itulah suara dia. Bukannya suara dalam video ataupun suara dalam tengah video call ke apa, bukan. And then aku macam, aku salah dengar ke apa? Tapi bila fikir balik, aku time tu masih positive thinking tau. Aku macam, mungkin dia video call dengan boyfriend. Masa tu aku fikir macam tu. Tapi bila aku fikir balik, mustahil suara orang video call sejelas itu. Faham tak? Dia suara yang aku dengar masa tu, suara garau seorang lelaki sedang ketawa. Faham tak? Yang ha macam tu contoh. Dan suara tu memang dekat dan juga jelas. Macam mana aku nak explain, tapi aku rasa korang faham kot. Contoh macam kita video call, suara orang macam ada sekat-sekat sikit kan. Tapi ni memang clear dan lancar. So aku macam, bila aku tengok lah, aku macam kepoci lah sikit kan. Aku pusing-pusing macam cari something kan. Maksud aku macam ternampak kasut dia orang. Kita orang perempuan ni memang adalah sesetengah perempuan jenis yang berkaki besar, tapi tak semua. Besar-besar kasut perempuan tidak sebesar kasut lelaki. Alright? Masa cun aku tengok lantai, aku nampak ada kasut ni yang sangat-sangat besar. Dan kasut itu bukan kasut perempuan, dia memang kasut lelaki. Dan dia panjang dan besar. Faham tak? Pasal kasut kita perempuan, kadang kita punya kasut sneakers, walaupun kita perempuan, walaupun contohlah macam aku jenis perempuan yang berbadan besar, tapi kasut aku saiz 40 je. 40, 41, tapi still memang saiz perempuan lah, dan kasut perempuan. Kasut yang aku nampak masa tu, aku masih ingat lagi, memang kasut style lelaki punya kasut. Dan saiz dia, kalau tak silap aku dalam 40 something. Memang besar, memang panjang, lebih panjang daripada kaki aku. So aku terus macam, jangan-jangan
Jangan-janganlah. Memang betul ada lelaki dalam bilik tu. Sebab ni lagi kenapa benda ni macam meyakinkan aku, sebab kan aku tengah hantar makanan tu, adalah salah seorang daripada diorang ni keluar daripada bilik tu. Time dia keluar daripada bilik tu, dia macam keluar secara, apa orang kata, macam dia macam nak sorok something daripada aku. Owner makanan, kan aku tengah hantar makanan, owner punya makanan tu, time dia keluar daripada bilik tu, dia macam nak sorok something dengan aku. Dia macam time dia keluar bilik tu, dia macam berjaga-jaga lah supaya aku tak nampak diorang punya bilik masa tu. Tu satu. Yang kedua yang meyakinkan aku yang dalam bilik tu memang ada lelaki adalah, lepas aku hantar makanan tu, aku terus pergi level 1. Level 1 tu which is bilik aku time tu lah. Bilik aku pula berdekatan dengan menghadap, dia taklah menghadap hutan, tapi aku perlu lalu lah area yang menghadap hutan tu. Dan dari situ aku boleh nampak ada motosikal dengan helmet. And then out of nowhere aku macam, sebab time tu dia macam, dia taklah lewat sangat, dia macam masih pukul 9 macam tu. And ada motosikal dekat belakang tu. So aku pun terfikir, what if owner motosikal tu tadi adalah lelaki yang dalam bilik yang aku sangka-sangkakan tadi. Sebab dia bukan apa, sebab motosikal yang aku nampak masa tu, memanglah perempuan pun ada juga yang guna motosikal, tapi motosikal yang aku nampak masa tu, motosikal yang aku rasa lelaki je yang bawa. Dia punya gaya motosikal tu lah, dia punya helmet, dia punya gaya tu memang gaya motosikal seorang lelaki, bukan seorang perempuan. Jadi benda tu memang betul-betul meyakinkan aku memang ada lelaki dalam bilik tu. Tapi benda ni dah lama. Okay, itu sajalah cerita kita pada hari ni yang banyak kemusykilan dan banyak keanehan dan banyak keceridakan. Memang sesuai sangat dengan kita punya tema, which is romance dari neraka. So anyways, kepada korang yang tengok video ni, macam biasalah, sebelum saya end video ni, korang pastikan korang like, comment, subscribe and share video ni supaya kita punya video ni meletup di mana-mana. Meletup di sana, meletup di sini. Well, of course, I not famous. Okay, I not famous. So anyway, thank you so much for your support. Untuk yang support saya sebelum ni, thank you. Yang komen, thank you. Yang like, thank you so much. Yang subscribe pun, thank you. Teruskan support channel saya ni, sebab saya ada banyak sebenarnya idea yang saya nak buat untuk video saya di masa hadapan. Tapi itulah, tak guna kalau saya ada banyak idea, saya ada banyak konten tapi tak ada orang tengok pun konten saya. Saya macam pengorbanan yang sia-sia, usaha yang sia-sia. Jadi saya harap korang akan teruskan support saya. Tak susah pun nak support saya, guys. Korang tengok je video ni, tak susah pun. Itu je harapan saya nak. So anyway, itu je lah. Thank you for watching. Goodbye. This is Stories with Belle, and your confession is welcome here. See you in the next episode.